Sama aku sekolah harian biasa. Time tu pun maghrib juga. So maghrib ni jangan buat main lah. Maghrib ni orang tua-tua cakap maghrib duduk rumah, jangan banyak jalan. Time tu maghrib aku on the way balik rumah ni. Naik motor seronok ah. Lepas tu nampak mak aku kat depan taman. Aku hai lah. Ibu, balik lah ni. Mak aku tak jawab, mak aku duduk senyap. Aku ingat mak aku merajuk aku. Apa? Aku buat salah apa? Berjalan kaki lah. Mak aku tengah jalan kaki. Lepas tu aku jalan, aku sambung jalan. Aku balik rumah. Balik rumah, mak aku ada dalam rumah. Kat rumah. Ada gembor Tapi memang sebiji lah yang jalan baju sama, muka sama semua. muka sama, selok sama, tudung memang tak pakai tudung lah tu. Waktu tuan tegur tu, reaction yang kat luar tu dia pandang ang ke apa? Dia jalan je, dia tak pandang aku. Dia jalan je aku ingat mak aku tak dengar aku panggil apa. Pun tak berhenti macam sambil lalu lah. Aku sambil lalu aku tengok sebab benda tu biasa tau. Aku memang akan selalu kalau aku balik aku mesti akan selisih dengan mak aku. So tak ada sebab lah aku nak berhenti sebab aku tahu kadang mak aku pergi kedai apa. Mak memang selalu jalan kaki lah. Jalan kaki elok tu. So time tu memang tak rasa pelik Kali lah. tu dia macam Kali tu aku macam spark sikit lah. Aku nampak. Lepas tu lepas tu aku nampak mak aku kat luar. Aku tak berani nak tengok sampai betul-betul dia jawab aku. Dia jalan macam tu lah. Dia jalan belah sana, aku main belah sini. So, selisih lah. Selisih. So tak logik lah kalau kami sama-sama jalan. Logik lah juga dia dekat rumah. Ni selisih macam mana dia boleh dekat rumah. Padahal dia punya hala tu ke tempat lain. Rumah tu ke rumah aku halau yang aku pergi. Faham. So yang tu memang tak best gila lah. Tapi yang aku bersyukur gila, nasib yang bukan mak aku yang betul tu yang jalan tu. Kalau yang kat rumah tu bukan mak aku yang betul. Lagi terkencing. Memang aku tak balik lah. Waktu kat rumah